Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ni. Okay, nama saya Ahmad Farid Zul ataupun orang panggil Abah Furqan. Okay, saya merupakan remiser dekat RHB Investment Bank, branch USJ Taipan. Okay, ada yang dah datang dan jumpa saya semua tu, so kenal lah. Okay, hari ni kita punya webinar satu, FCPO Asas webinar satu pada hari ni. Esok yang kedua kita mau cover dengan JTrader. So hari ni kita cover a few things lah, yang pada hari ni apa itu FCPO, analogi pasaran, proses berniaga, apa semua yang asas-asas yang perlu kita tahu mengenai FCPO. Okay, dan kita cover sikit pasal basic technical analysis, support, resistance, trend, major candlestick reversal, basic moving average. Lepas tu kita sambung esok lah untuk JTrader. So siapa yang pakai JTrader perlu tahulah esok, sebab or even order type pun berbeza dengan equity market. Siapa yang pernah trade saham, so dia beza sikit. Tapi tak banyak lah. So jangan pening kepala, benda senang, kita sama-sama belajar. Okay. Okay, pertama sekali pasaran hadapan komuniti FCPO. FCPO stand for Futures Crude Palm Oil. Kontrak yang diniagakan dekat Bursa Malaysia. Okay, daripada 1980. Dah 30 tahun. Okay, dah lama. Lepas tu dia ada kontrak jual beli. Dia berdasarkan bulanan kontrak ni. Kontrak ni ikut standard yang telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So tak boleh nak ikut kontrak suka hati ke semua. So dia memang semua ikut standard Bursa Malaysia. Okay, siapa yang tak pernah tengok apa CPO ni, gambar rajah dia, Pump Oil. Okay. Okay, analogi pasaran hadapan, macam mana ia berfungsi dekat exchange tu. So peladang ataupun planters ataupun peladang-peladang walaupun kecil ke yang tanam FCPO, biasanya dia yang mewujudkan supply tu tadilah. So siapa pula yang nak beli? Siapa yang beli? Yang main punya major player, salah satunya pembuat minyak masak. Okay, dia beli. Nak dapatkan, kalau kurang ke daripada dia punya source sendiri, dia boleh dapatkan dekat Malaysia, Bursa Malaysia. Sama juga daripada ni tadi, dia boleh supply ke Bursa Malaysia. So Bursa Malaysia also menjadi antara. Ini kita cerita siapa yang nak dapatkan physical. Okay. Okay, proses urus niaga dia simple. Okay, ni kalau contoh nak tunjuk proses matching order dekat Bursa Malaysia. Pelabur satu, contoh dia bagi order, dia nak beli FCPO satu kontrak. Okay, dia call FBR dia ataupun dealing desk, dia buat order ke exchange. Manakala pelabur kedua, pelabur yang nombor 2 ni buat order untuk jual dekat dia punya dealer. So proses matching ni berlaku dekat Bursa Malaysia. So contoh-contoh dengan terang dia boleh cakap lah, saya Faizal, kod pelanggan saya, trading code dah lah ABC123, nak buat order kontrak apa, nak buat order buy stop ke, nak buat order buy limit ke, pada harga sekian-sekian, take profit pada harga sekian-sekian, dan stop loss pada harga sekian-sekian. Okay, yang ni old traditional ways untuk buat order. Dulu kalau macam tak ada trading platform, tak ada sistem, so kadang-kadang lambat you nak call FBR you. FBR ni stand for Futures Broker Representative ya, orang macam saya lah. So kadang-kadang order nak call dia pula tengah engage, pergi toilet ke apa ke. So biasanya orang akan buat order online, key in sendiri. So lebih cepat, lebih senang, mudah. You tak payah pening kepala, asalkan ada connection internet. Okay. Okay, kelebihan pasaran hadapan beza dia dengan equity market. Dia fokus pada satu produk je. Tak ada masalah lah kita nak pilih-pilih saham ni. Kadang-kadang kalau kita tengok lebih daripada 1000 jenis counter ada dekat Bursa Malaysia ni. So bening, nak pilih yang mana ni? Kan, nak buat research, nak buat analisis, nak tengok fundamentals, nak tengok company. Okay,
Kalau CPO tak payah, you fokus satu-satu produk je lah ni yang you trade. Based on technical analysis je lah. Based on chart je lah. Kan? Okay. Dia pasaran dua hala, you boleh buat duit. Tak kira harga tu, pasaran tu menaik ataupun pasaran tu jatuh, bull or bearish mana-mana pun you boleh buat duit. Sebab dia tak ada masalah dari segi short selling. You boleh short dulu, you boleh buy kemudian. You boleh sell dulu, you boleh buy kemudian. You boleh buy dulu, sell kemudian pun tak ada masalah. Okay. So kalau macam saham, market naik, you boleh buat duit lah. Market tengah turun, susah lah. So banyak cut loss je lah. Kan? Itu pun kalau cut loss. Kalau tak, simpan. Okay. Dan simpan ada dividen, tak apalah. Yang tak ada dividen, aduh, lemau. Okay. Kecairan yang tinggi. Maksud kecairan ni volume okay, volume pada setiap masa memang ada. CPO, you nak buy, sell, terus ada, terus dapat. Even for the market price. So, laju. Tak ada masalah. Macam saham, yalah, sometimes kalau kita beli saham yang volume tengah naik, memang tak ada masalah sangat lah dari segi volume. Tapi kalau kita beli saham yang selalu jenis tidur ni, you beli sikit-sikit tak ada masalah juga. Tapi sekali beli dalam kuantiti banyak, nak jual lah mula. Dia punya buyer queue tu sikit-sikit ke bawah, sekali kena throw, habis semua harga jatuh. So problem dari segi volume. Tu kelebihan CPO, kecairan dia tinggi. Okay. Cost tetap dalam broker JST ni lebih kurang sama macam saham. So tak nak sentuh sangat. Keuntungan bebas cukai sama je. CPO saham pun bebas cukai. CPO menawarkan leverage yang tinggi, di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan. Okay. Maksud dia, CPO ni leverage dia macam dia menggunakan margin. Dia menggunakan margin, saya terangkan sekejap lagi. Macam mana dengan margin ni tadi, dia boleh buat keuntungan yang tinggi dan kerugian yang tinggi. So, macam biasalah, kerugian kita kawal lah. Okay. Dan paling penting sekali, ianya patuh syariah. Okay. Produk FCPO ni, you boleh rujuk kepada website Suruhanjaya Sekuritis Malaysia. You boleh tengok dekat link yang saya bagi ni lah, kat bawah ni. Okay, lepas tu you tengok muka surat 84 sehingga 88. Ada semua. Dia beritahu kenapa dia syariah compliance. Okay. Mostly sebab dia komoditi yang ada fizikal lah. So, mana-mana komoditi yang tak ada fizikal, selain daripada silver dengan gold, ianya adalah syariah compliance. Walaupun dekat foreign. Macam crude oil ke, natural gas ke, soya ke, sama. Konsep dia, asas dia sama. Okay. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO. Simple je, permintaan ekspor sendiri. Okay, kalau ekspor banyak, demand dia tinggi lah. Demand dia tinggi, so harga dia naik lah. Kalau demand dia kurang lah. Maknanya harga dia turun lah. Macam tu je. Sebab CPO ni cooking oil, minyak masak. Dia pengeluar CPO yang terbesar Malaysia dengan Indonesia. So if let's say demand tinggi untuk ekspor keluar negara, maknanya harga dia lebih baik untuk naik. Lagi satu, pengeluaran dan penawaran. Okay, pengeluaran ni kita cakap dari segi production. Production CPO ni macam banyak ke tak supply yang ditawarkan. Supply pula. Dia punya production of CPO. Yalah, dekat Indonesia dia tanam CPO kan, production dia macam mana? Meningkat ke kurang? Kalau berkurangan maknanya supply tu tinggi, so harga naik lah. Tapi kalau kata pengeluaran dia pun banyak, supply banyak, so orang kata normal lah, natural. Tapi kalau pengeluaran dia banyak, supply pula kurang, harga turun lah. Macam tu je lah. Supply and demand, based on supply and demand, macam tu. Okay. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia. Okay, kalau kita tengok crude oil, kenapa saya cakap harga minyak mentah dunia? Sebab CPO ni dia boleh buat, dia boleh contribute sebagai biodiesel. Dia campur dengan diesel, so dia jadi biodiesel, you boleh jadi lebih kurang jadi macam minyak kenaan diesel jugalah, sebab dia campur sikit. Okay, sekarang dah B berapa saya tak ingat lah. Tapi dah tinggi lah penggunaan tu dalam diesel tu. Cuma apabila minyak mentah ni, crude oil ni berada di paras yang tinggi, so benda ni relevan sebab kos minyak mentah tu tadi mahal. Tapi bila sekarang ni harga minyak tengah jatuh, tak berapa nak relevan sangat sebab kos minyak mentah tu sendiri murah. Okay, so ini biasanya akan memainkan peranan kalau kita tengok crude oil naik then
Especially if let's say dah lebih balik daripada harga 80 ke apa semua, dia more to relevant balik biodiesel, permintaan biodiesel akan meningkat balik lah. So apabila permintaan biodiesel ni meningkat, permintaan FCPO ni juga meningkat. Okay, yang keempat, harga minyak soya dunia. Soy oil bean dia bukan soybean, bukan soybean meal, dia soy oil, minyak juga. Okay, kenapa saya cakap begitu? Sebab minyak soya ni dia adalah barang pengganti kepada FCPO. Okay, sama. Dua-dua adalah cooking oil, minyak masak. Minyak masak, so jika permintaan untuk minyak masak soya ni meningkat, harga dia pasti akan naik. Okay, so bila harga dia naik, barangan pengganti dia tak naik. So orang akan push for FCPO pula lah untuk beli. So that's why dia lebih kepada seiringan. So kalau soya naik, soya oil naik, FCPO pun lebih kurang naik, akan naik. Kalau kata CPO naik, soya pun akan naik. Ada jadi macam tu. Sebab dia barang pengganti. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang dalam CPO ni dia ada gap. Okay, soya buka almost 18 jam sehari. Manakala CPO buka dalam 5 jam je. Pagi, sesi pagi 2 jam, sesi petang 3 jam. Okay, kalau kita tengok pada masa CPO tutup, soya ni berjalan. So apabila soya ni berjalan, contohlah naik 2%, 3%. 2%, 3% dalam futures market is a lot. So tak semena-mena esok pagi buka CPO ni tadi ada gap. Okay, so ada cara macam mana kita nak trade gap apa semua, dan yang paling penting kita jangan lawan trend lah. So mostly gap akan favor kepada kita punya trend lah. So senyumlah kalau kata banyak apa, banyak untung kalau gap up, kalau kita buy lah. Kalau kita sell, dia punya senyum tu koyak lah. Okay, yang kelima, faktor cuaca. Kenapa saya cakap faktor cuaca? Faktor cuaca ni mempengaruhi pengeluaran FCPO ni sendiri. Okay, contoh banjir ke, jerebu ke, pembakaran terbuka ke, semua ni effect production of CPO. So dia effect juga harga FCPO. So kalau kita tengok, kalau kata macam time-time jerebu harga CPO naik, ada haze ke apa kan, mesti, especially ada problem dekat Indonesia ke semua, harga CPO dia akan tends to naik. Ini faktor-faktor yang mengaruhi harga dia lah. Yang keenam, yang sekarang yang agak volatile sikit, selalu hangat diperkatakan di pasaran, dia di market, pasal currency. Okay, currency kita ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia kalau melemah ataupun depreciate dia punya nilai, so harga CPO lebih tend to naik. Sebab apa? Sebab bila nilai ringgit kita rendah, eksporter yang daripada luar ni dapat beli minyak sawit kita dengan harga yang lebih murah sebab ringgit kita jatuh. Tapi kalau kata ringgit kita mengukuh, so demand tu mungkin less sikit sebab ringgit kita naik, dia have to pay more untuk beli CPO kita. Okay, itu antara overall faktor-faktor yang mempengaruhi CPO. Ini kalau kita cakap dari segi news ke sentiment, market fundamentals dia, inilah dia kalau CPO. So kalau kata nak tengok chart, kadang-kadang kenapa tiba-tiba macam ni naik banyak sangat hari ni semua, so you boleh tengok antara 6 faktor ni. Sebab apa? Kadang-kadang dia ada kena-mena lah, dia disebabkan 6 faktor ni. Okay, antara produk pasaran hadapan Malaysia yang lain, futures market ni dekat Malaysia lah, kita cakap local produk, satunya FCPO yang paling popular sekali daripada dulu sampai sekarang. FCPO ni king lah kat Malaysia, lokal ni. Yang ni je patuh syariah. Yang kedua FGLD, pasaran emas Malaysia, tapi tak patuh syariah. FKLI also tak patuh sebab dia index komoditi, komposit dia, komponen index dia ada yang mewakili non syariah counter. Dan yang terbaru ada tin futures market. Tin ni pun tak syariah sebab dia tak ada physical delivery. Okay, kelebihan antara produk pasaran hadapan yang lain, mana antarabangsa yang ada dekat New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange ni, NYMEX Board CME ni, foreign punya produk antaranya soybean oil, crude oil, copper, natural gas. Okay, yang ni you boleh juga trade melalui global trader ni tadi. Okay,
You boleh trade local, FCPO, you boleh trade international market sekali. Cuma margin dan nilai spesifikasi dia berbeza lah. Dari segi contoh macam soybean oil 1 tick USD6, crude oil 1 tick USD10, copper 1 tick USD 12.5, natural gas USD10. Dia beza, margin dia pun beza. Macam soybean oil lebih kurang dalam $800, crude oil $3,200, copper $2,200. Natural gas saya tak ingat sebab jarang yang trade natural gas, so kena check balik. So yang ni pun kalau kata ada yang berminat in futures nak trade foreign punya produk pun boleh trade, no problem. Okay. So ringkasan spesifikasi tentang FCPO satunya ia fizikal lah, minyak sawit mentah ni tadi. Okay. Kita gunakan satu tick ataupun satu mata ataupun satu point, sama je. Kadang-kadang macam yang forex punya trader, ex-forex punya trader, dia cakap pips lah, tak kisahlah. Jadi you faham satu bersamaan dengan RM25. Okay. Untuk setiap lot lah, untuk setiap kontrak. Okay, kontrak dia tamat expired pada 12 hari bulan tengah hari, setiap 15 hari bulan, setiap bulan kontrak dia expired. Okay. Tapi kita akan elakkan spot dengan next month, kita akan trade more on trade month. Kita akan beritahu lah sekejap lagi. Sesi, dia ada 2 sesi. Satu sesi pagi, satu sesi petang. Sesi pagi ni daripada pukul 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Sesi petang pukul 3 pagi, 3 pagi, 3 petang sampai 6 petang. Okay, spesifikasi penuh kalau nak tengok boleh rujuk kepada Bursa Malaysia ni, kat link ni. So dia ada cerita lagi lah, nanti kalau kata physical deliveries, berapa persen CPO tu okey ke tak okey, dia punya quality dan sebagainya, itu more to physical lah. So yang untuk speculator, untuk traders macam kita ni, just tahu yang basic for trade is enough already. Tak payah pening kepala yang pasal physical. Okay. Keperluan margin, okay. Keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia, tapi dia berubah dari masa ke semasa. Kalau kita tengok setakat 30 Ogos 2016 adalah 6,000 per lot per kontrak. Okay, sebelum ni 5,000, pernah juga 4,500 kot paling low punya margin per overnight margin lah kita cakap. So kalau dia trade margin tu, dia should be 50% less daripada full margin ni lah jadi lah. Kalau day trade sekarang adalah 3,000 lah. Tapi untuk kita trade, sekurang-kurangnya better lah kita siapkan dia margin yang mencukupi sekurang-kurangnya 10,000 kita gunakan untuk trade CPO ni tadi. Ada sebab dia berkenaan dengan money management, risk management, cara kita nak trade. Nanti Cikgu Wafi akan terangkan kenapa kita perlukan modal 10,000, kenapa bukan ngam-ngam, kenapa cukup-cukup. Tu semua dalam bab-bab risk management tu dia suka explain lah. Nanti dia explain lah. Okay. Margin cost kiranya jumlah account kurang daripada maintenance margin lah. Contoh bila kita trade, contohlah kita bank in ngam-ngam 6,000, tiba rugi 1 point, dah jadi 5,775 ringgit, dah kena top up. Kan? So tak best lah. At least biarlah kita sediakan margin yang janganlah loss sikit-sikit pun nak kena top up kan, letih kan itu kan. Itu one of the reason jugalah. Tapi more tu actually sebenarnya sebab strategi macam mana kita nak trade tu. Okay. Okay, contoh sistem margin ni, contoh kiraan dia, kita bagi sikit example. Pelabur A tadi mulakan pelaburan dengan 6,000. Dia buat belian 1 buy dekat kontrak CPO. Contoh November 2016 yang lepas ni lah. Contoh harga 2,500, margin permulaan 6,000, satu lot 6,000 ni tadi. Contoh yuran broker overnight dia 40. So you esokkan harinya CPO naik 10 tick, naik 10 point kepada 2,510. Dia rasa macam okay, I nak take profit, ambil je 10 tick, ambil je 10 mata ni tadi. So kita kira RM25 ni tadi kali dengan 10, kali dengan 1, tolak yuran broker tu tadi. So you dapat 210. So 10 point ni dalam CPO is nothing lah, actually sekejap je. So biasanya movement sekarang agak crazy, 70-80 point, 100 tick, 1 point kan. So skala 100 tu 2,500 lah. Sebab tu kita cakap tadi menggunakan margin tadi, sebab dia nilai tick dia macam ni. Sebab tu yang about leverage dia yang kita cakap kan tadi, dia boleh
memberi keuntungan yang banyak, ada juga boleh menyebabkan kerugian yang banyak lah kalau kita silap. Okay, bila kita campurkan, inilah bucket account kita 6,219. Nak withdraw terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak withdraw hari-hari pun boleh kalau profit. Okay, lepas tu sistem margin contoh. Yang kedua, jika esoknya, contoh kita beli harga yang 2,500 dia kan, esoknya harga jatuh 2490, kita cut loss dekat 10 tick. Contoh, kat 10 point tu tadi. So, sama juga 10 kali 25, dia satu tolak je kan. So, kita rugi 290. So, kalau kita nak trade lagi, kita kena top up. Kalau kata overnight punya margin lah, bukan day trade lah. Kita kena top up 290 untuk just nak trade. Cukupkan balik untuk nak trade 6,000 kan. Okay. Margin call tu bukanlah macam margin call forex yang macam kita habis semua duit kita tak ada kurang daripada nilai maintenance dia kita consider margin call. Tapi kalau dia tak tutup position, dia berterusan je lah lagi kan, kita letaklah kat loss level kita berapa dan berapa. Jangan kurang sangat daripada 30% dah lah sampai margin tu. So kalau kita dah cut at that level, nak trade lagi, you have to top up. Kalau kata jatuh 10 point tadi you tak tutup, lepas tiba-tiba dia naik balik, tutup pulang lah. Dia maknanya margin you survive lagi untuk trade lagi lah kalau you tutup dalam keadaan profit balik. Okay. Sebab kalau you hold is considered as unrealized profit on loss. Kalau kata you dah tutup baru dia kira dia realize. Okay, kos-kos urus niaga dia kalau untuk day trade daripada 20 hingga 36. Kalau kata overnight daripada 40 hingga 50, ini bergantung pada broker-broker. Lepas tu 6% daripada yuran brokerage jika 22, maknanya nilai GST dia RM1.32 lah. Perisian chart bursa session, kalau you nak subscribe sendiri untuk more advance punya charting, dalam RM1,000 lah setahun. So bagi 12 dalam RM80 lah you kena bayar. Okay, itu untuk subscribe lah. Tapi kalau kata yang menggunakan RHB Trade Smart, ia percuma boleh guna untuk trade. So tak ada masalah, boleh guna untuk sebagai chart SCBO lah tadi. Okey, ada juga perisian yang lain seperti NextView, eSignal, MultiWave. Yang ni lagi mahal lah dia punya platform ni. Bulanan dia agak lagi mahal. Data feed dia pun boleh tahan. So macam eSignal lah, eSignal ni mahal berapa ribu dah sebulan. Ini Cikgu Wafi je yang mampu pakai ni. Dia trade besar tak apa. Okay, masa untuk melakukan analisis pasaran, untuk melakukan order tu biasalah, masa lah kita cost you untuk belajar, masa juga perlukan. So you nak buat analisis dan sebagainya, buat journal ke semua kan. Okay, nak trade CPO, nak trade bulan ke berapa? Okay, penting CPO gunakan bulan yang ketiga. Elakkan bulan kontrak yang pertama, bulan yang kedua pun okey lagi lah, tapi kita tak encourage sebab volume makin lama makin dry. Okay, jika position tak ditutup, kontrak expired, physical delivery mesti dilakukan. Tapi kita tak fokus lah, benda ni kita tak explain lah, cuma susah lah nak berlaku physical delivery ni. Sebab bila you dah trade bulan kedua pun, kita ataupun broker yang monitor ni akan minta you close lah biasanya. Okay, dia akan alert you lah. Kecuali kalau you salah order. Okay, sekarang dah trade bulan Februari, tiba-tiba you nampak bulan Disember you pergi tekan, tersilap tekan lah contohnya. Sebab you tak keluarkan daripada you punya sistem. You biarkan kontrak bulan yang dah jadi spot month yang dah jadi bulan pertama ni, you biarkan tiba cikgu bagi buy call. Best ni terus masuk, tak rupanya salah tekan pergi masuk Disember. Ni masalah. So that's why bila you tukar kontrak, you keluarkan kontrak yang lama, delete daripada sistem. Okay, supaya tak mengelakkan you salah tekan. Alright. So kalau anda tak sure, ni dah bulan berapa ni, dia berapa bulan nak trade bulan apa, boleh tanya FBR masing-masing. Okay, jika tak pasti. Okay, cara yang paling mudah juga, ada dua cara lah. Satu lagi cara, you boleh pergi dekat Bursa Malaysia punya website, you tengok dekat sini, contoh macam ni sekejap. Okay, kalau you masuk Bursa Malaysia punya website, dia dekat bawah ni ada ni apa semua. Dia tengok SPO bulan berapa yang boleh atas ni. Okay, kalau dia kata Februari 2017, ini adalah third month. Tengok dekat Bursa Malaysia pun dia terus tunjuk third month. Ada kan bulan yang akan depan, March. Dia tak tunjuk spot month ataupun second month. Okay,
Okey, terma asas dalam trading Terma asas dalam trading salah satunya breakout. Okey, apa tu breakout? Breakout ni lebih kurang macam ni lah. Okey. Contoh ni resistance level. Price banyak touch tapi pantau balik. Dia main kat sini, dia touch, dia turun. Ni price ni Okey. Tiba pump. Okey, ini kita panggil breakout sebab dia dah tembus daripada resistance. Okey, price dah break resistance. Okey. Simple je. Retracement ataupun pullback. Apa tu retracement ataupun pullback? Okey, retracement atau pullback dia macam ni. Price dalam keadaan menaik. Okey. Okey. Bila naik, dia tak naik terus macam tu. Price tak pacak terus macam tu. So, dia ada retracement. Ini adalah retracement. Retracement. Okey. Retracement. Ataupun pullback. Okey. Ni. Ni. Okey. Ada banyak reason lah kenapa dia jadi macam ni. Okey. Sebab ada price dah naik, ada yang nak take profit dekat sini. So, menyebabkan harga retrace. Ataupun pullback. So, itulah maksud retracement atau pullback. Okay, risk return reward ataupun risk reward ratio dari manalah, tak kisah. So dia more to apa? You nak trade, contoh risk you 1, nisbah 3. Okay, contoh you willing to lose $1 to get $3. Ini kena mengena dalam money management, kena mengena dalam risk punya things lah. Contoh kalau kata you stop loss 10 mata CBO tadi, you punya target P30 mata. Okay, so ini adalah satu trade yang bagus lah dari segi risk return reward. So bila kata you menang 50-50 je, 50-50 je, 5 kali menang daripada 10 trade, 5 kali kalah. Okay, so 5 kali you kalah ni, you kalah $5. Kalau kita ambil kira 1 nisbah 3 ni tadi. Okay, ni yang 5 kali you menang ni, you menang 5 kali 3. Okay, so 15. So overall, you still win. Okay, tu strategi dia. You nak 1-3 pun boleh, 1-10 pun boleh, 1-5 pun boleh, itu terpulang. Tapi jangan, sekurang-kurangnya kena 1 nisbah 2 lah. Risk 1, profit 2. Okay. Okay, long. Long ni buy lah. Sell, short adalah sell. Ini term dalam trading futures dia, market. So jangan pening kalau kata you takut tersilap ke apa tak. Just pakai buy and sell lah, tak ada masalah pun, tu term-term dia je. Foyo-foyo je kan. Kalau kita nak guna buy and sell pun sama je, orang faham je. Tak ada masalah. Limit order, market order, stop dan stop limit order, pending. PO, kalau cakap PO lah, dia cakap PO. Apa tu PO? PO tu adalah pending order yang belum match dia letak. Okay, yang ni type order ni saya akan cover esok. Sekali dengan JTrader. Yang ni memang kena faham betul-betul order type ni, sebab kalau salah boleh menyebabkan you rugi. Tapi nampak je macam susah. Senang simple je. Okay, siapa yang dah trading saham ke apa sebelum ni, limit order dengan market order, no problem lah. Actually that one simple. Yang pening sikit, yang rasa nak kena hadam sikit, so adalah stop dan stop limit order. Okay, GTD, GTD good till date. Okay, kita boleh set order kita sampai sekian-sekian punya date, contoh sampai end of month, boleh. GTC pula sampai kita rasa order tu match ataupun sampai kita nak cancel order tu sendiri. Okay, ni esok kita sambung lagi term lebih banyak term dengan JTrader. Okay, kita masuk analisis teknikal sikit.
asas dia yang kita ceritakan, apa tu technical analysis, falsafah dia, support system semualah. So indicator, kinestik, indicator kita cover basic moving average ya. So lain-lain ini boleh juga kalau kata you nak rujuk babypips.com, school elementary common chart indicator lah. Jadi sangat bagus dia dari segi dia punya penerangan dan sebagainya. Kalau kata you more tu minat lebih nak pakai indicator, nak pakai DX ke, nak pakai MACD ke, RSI ke kan, nak pakai Bollinger Band, RSI, Stochastic, banyak lagi lah indikator, memang banyak. You boleh check tengok. Sebab cara nak gunakan indikator ni kebanyakannya simple je, cuma you kena faham. Lepas tu kebanyakan indikator sebenarnya adalah lagging indikator lah. So moving average salah satu indikator yang ada momentum yang bukan lagging, sebab dia bergerak more to seiringan daripada market. So kita suka moving average. Alright. So apa tu technical analysis ni? Okay, analisis technical ni mengkaji pergerakan pasaran menggunakan chart tu je. Dia pakai charting, dia pakai chart, dia pakai carta, pakai graf, ada orang panggil graf. Okay. Falsafah analisa technical ni tindakan, dia punya rules lah. Kalau kita nak pakai technical analysis, kita kena abaikan segala-galanya yang lain-lain ni yang tak ada kena guna dengan technical, contoh news, fundamentals apa semua. So dia cakap price discount everything, in English dia lah, price discount everything. So kita abaikan segala-galanya itu. Tapi bagi saya, you tak semestinya kalau you nak abaikan ni adalah falsafah saja. So kebanyakan sekarang orang trade, even the trade dengan chart ni, kadang-kadang dia tengok juga news, sentiment semua, tapi cuma benda-benda tu semua dah factor in lah dalam price. Contoh kalau you tengok news OPEC baru-baru ni sebelum news tu keluar, sebelum OPEC punya meeting tu berjalan pun, harga crude oil dah menunjukkan tanda-tanda dah naik daripada awal lagi dah. Kalau kita tengok chart, kita tahu, nak baca market kita dah tahu. Ada pricing candle dekat daily apa semua, so dah menunjukkan pergerakan tu nak naik. Okay, so that's why kita suka chart, so kita discount everything. Okay, yang nombor 2, harga bergerak dalam trend. Harga bergerak dalam trend ni macam ni yang tadi ni lah. Okay, dia bergerak dalam trend, dia ada trend. Kalau dia naik, dia ada trend dia. Okay, kalau dia sideways. Okay, kalau dia turun, macam itulah. Dia memang ada trend, sama ada uptrend, sideways ataupun downtrend. So dia tak ada cara nak gerak lain lah. So tu nombor 2 dia. Nombor 3 kita cakap history repeat itself, sejarah kembali berulang. So ada cycle-cycle dalam charting ni yang menyebabkan dia dah pernah naik at that level, dia jatuh balik, one time after 10 years ke, cycle tu akan berulang. Barangkalian kita tengok banyak market crash, dia berulang. Tapi yang menyebabkan berbeza adalah reason dia. Tapi dia punya cycle dia akan kembali. Okay, kita masuk kepada jenis-jenis charts yang biasa orang gunakan adalah candlestick lah. So baca line chart dan point yang 3 kita just explain on the basis asas je lah. Okay, candlestick commons punya chart yang paling biasa sekali, paling ramai sekali dipakai sebab dia have a lot of information yang tak ada dekat tak ada dekat jenis chart yang lain. Okay. Contoh yang atas ni aku macam toncet sikit ni adalah high dia, kita panggil upper shadow. Yang ni close dia dekat sini, ni open dia, ini low dia. Low ni low shadow lah. Okay, dia menjadi warna hijau ataupun warna putih jika dia open di bawah dan close di atas. So body akan berwarna putih atau hijau. Okay, kalau kita tengok yang sebelah ni sama juga, bawah lower shadow, atas high, open, close. Cuma dia berwarna merah ataupun hitam sekiranya dia open di atas dan close di bawah. Tu je, simple je. Okay.
So kalau kita tengok bar chart, tak jauh beza daripada candlestick. Dia ada open, high, close, low. Warna ni tadi disebabkan dia open low, close, high. So warna hitam ataupun warna hijau. Yang ni pula warna merah, dia open high, close low, warna merah ataupun warna ini pula warna hitam lah. Sepatutnya lah dia dua je. Dia biasanya hitam ataupun merah. Okay, so ataupun ini biasanya warna hijau, ini warna merah ataupun biasanya warna putih. Yang ni jadi warna hitam. Beza dia tak ada body je. Okay, dia tak jadikan body. So dia bar chart saja. Less information sebab dengan body punya drawing tu kadang-kadang kita boleh dapat. Nanti saya tunjukkan candlestick reversal pattern lah. So kita boleh nampak. So line chart dia just gabungkan closing je. Okay, tadi kita dah high low semua, tapi line chart dia ambil satu line je. Dia gabungkan closing sahaja. So dia jadi satu line, satu garis saja. Okay, point and figure, kalau price naik dia XX, kalau price turun dia jadi OO kat sini. Ini pun jarang-jarang pakai sebenarnya, lama punya ni. Okay, alright, kita masuk kepada support, resistance, pada sokongan atau pada sarangan. Dia boleh dikenali semasa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Okay, support menjadi resistance apabila harga telah pecah, breakdown ke bawah. Resistance menjadi support apabila harga pasaran telah breakout ke atas. Okay, kalau kita tengok yang ni support, yang ni resistance, yang belah atas, belah bawah support. Support ni yang paling banyak lantunan dia kena dekat price tu, dia adalah support. Okay, contoh macam ni kita ambil satu garis. Okay, price banyak touch. Dia touch, dia pantul, dia touch, dia pantul, dia touch, dia pantul. Lagi banyak dia pantul, lagi banyak dia touch this line, maknanya support tu lagi kuat. Okay, kalau bila kuat, kalau dia break, dia punya pergi pun dahsyat lah. Ini dia dah break. Dah break. Okay, biasanya dia akan lantur sekali lagi untuk test ni, baru dia break. Dia break kan. Okay, yang ni kalau tengok support pecah, dia test balik, dia jadi resistant, kita panggil support become resistant. Okay, sebab support yang sama boleh menjadi resistant apabila harga telah pecah. Okay, begitu juga kalau resistant Kalau resistant, okay, dia test, tak pecah, lagi banyak, dia test lagi bagus, sekali dia pecah, biasanya dia pergi jauh dulu pun, lepas tu dia akan datang balik test. Okay, test ini jadi support pula. Okay, resistant jadi support. Okay, resistant jadi support, kita panggil RBS level. Resistant become support. Okay, kalau yang tadi support become resistant, kita panggil SBR. Ni pun terminologi kat ni. Okay, alright. Macam tu je kalau tengok. So ini support resistance yang biasa, dia tak banyak touch tapi dia dalam keadaan menaik. Dia dalam keadaan uptrend, yang healthy uptrend. Ini dia punya retracement level lah. Okay, kalau kita nak kena pasti harga support resistance ni, macam saya cakap tadi, lebih banyak harga berulang kena kepada para support ataupun resistance, jadi lagi kuat dia punya support. Ada yang kadang-kadang dia touch 2 kali je. Okay, betul lah, dia touch, tapi still support. Tapi lagi banyak dia jadi macam ni. Lalunya macam ni, selalunya banyak sideways lah. Dia test, tak pecah. Once dia pecah, baru dia teruskan trend. Sebab tu ini dalam range dia lah, sideways, support resistance, dia main macam tu, more to sideways punya level. Tapi ada juga yang ada support yang jauh-jauh, tapi dia still touch tu, dia menjadi boleh nampak kekuatan support tu tadi. Dia lagi banyak touch, lagi kuat. Okay, support yang boleh kita gunakan juga
act as a support Fibonacci retracement ataupun moving average ataupun trend line. Okay. Sebab apa dia cakap macam tu? Okay, kita boleh tengok Next. Next ni. Okay, ini first yang harga berulang lah tadi. Macam support tadi ni. Okay, boleh nampak. Ni resistance. So dia break. Dia pergi Dia punya kuat. 4 kali dia test tak pecah. Lepas tu, dia datang balik kat level ni. Nampak? So ini adalah resistance become support. Yang kat sini. Resistance dah pecah, so dia jadi support balik. So, dia pecah balik. Macam ni, sama. Support. Pecah sikit, support. Break. Ni jadi resistance. Okay, ni support. So, boleh nampak. Support level dengan resistance level sangat penting. Ni boleh tengok. Kadang-kadang kalau anda pandai, anda tahu support resistance yang betul, yang tepat, anda boleh buat banyak duit dah. Okay. Okay, ni Fibonacci retracement level. Apabila kita tarik daripada satu level kepada satu level Fibonacci ni, dia ada 23%, 38%, 50%, 61.8%, 78.6% retracement level. Okay, retracement level ni, dia akan biasanya bila naik, then dia akan pull back ataupun retrace yang tadi saya cakap tadi. Dia akan retrace. Sebab dia kita boleh tengok, dia retrace dekat 23% ke, 38% ke, 50% ke. Okay, macam yang ni. Bila kita tarik daripada sini ke sini, dia retrace kepada 38%. Biasanya orang akan tengok dekat sini adalah candlestick reversal. Maknanya kita tahu ini dah act as a support level. Maknanya retracement dia dekat 38%. Boleh gabungkan juga. Kalau kita tengok ni memang previously adalah tempat area support. So, tarik pula, dia tengok macam, level 38% punya Fibonacci level. So, dia tahu confluence dekat tempat ni adalah sangat kuat. Level ni sukar untuk ditembus. So, ianya adalah salah satu peluang untuk buy. Tapi jangan terus buy kan. So, dia mungkin boleh juga retrace dekat 50%, 62%. So, kita kena tunggu lah. Next ini adalah apa kita buat. Kita tengoklah candle reversal. Ada candle reversal. Ada crossover MACD ke, kalau yang pakai indikator tu semua kan. So, tak ada masalah. Baru kita nampak reason kenapa kita nak buy kat situ. Okay, contoh kalau macam kita tarik daripada sini ke sini pula, dia retrace kepada, tengok, dia tak retrace dekat 38%. Dia retrace kat 50% ni, dia retrace kat 62%. Okay, baru dia nampak dia punya resistance dia. Dan dia naik. Lepas dia naik, dia test lagi yang ni sebagai 50%. Okay, boleh jadi sebagai support level juga for the Fibonacci retracement. Okay, moving average sebagai support resistance pun contoh ni saya apply kan 200 moving average kepada 60 minit punya FCPO chart Okay, yang ni boleh test ni, kita tengok, nampak support. Bila dia pecah, dia jadi resistant. Moving average ni boleh act as a nak cara kita nak baca trend, dan juga support resistance. Nampak dia support. Dia boleh sama, dia boleh jadi support juga. So kalau dia break ni, dia jadi support become resistant juga. Dia boleh jadi resistant become support. Okay, moving average cara nak pakai senang Okay, bawah moving average ni kita sell, atas kita buy. Ni kalau satu moving average, you nak gabungkan a few moving average punya crossover semua pun boleh juga. Moving average ni, kalau kita tengok kelebihan dia, kalau market trending memang best. Okay, you boleh, selagi dia tak bend, selagi dia tak break balik, you ride dia punya trend memang best, you can make a lot of profit. Tapi kalau market sideways, dia masalah sikit. Itu kelemahan dia lah. So, setiap indikator, setiap apa pun yang kita pakai, kita kena tahu apa dia kelebihan dia, apa dia kelemahan dia. So, kita jangan terlalu taksub dengan satu benda je lah. Tapi, walaupun kita tahu semua, sebab macam trading in WR, dia more to market structure. Dia more to price action dan sebagainya. Yang lain tu hanyalah membantu indikator ke semua, just kalau untuk nak confirmation dan sebagainya. Okay.
Konsep asas trend. Konsep asas trend. Sekejap Sekejap. Ini sikit. Okey. Trend terbentuk dalam chart. Asas dia bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Dia berbentuk zigzag maupun dalam keadaan sisi atau flat sideways. Trend yang terbaik bergerak menaik secara 45 degree, 45 darjah. Okey. Kalau kita tengok macam yang saya lukis tadi lah. Kalau dia menaik ni macam ni lah. Dia naik dalam keadaan zigzag. Okey. New high, new high, new high, new low, new low, new low. Sorry. Higher low, higher low, higher low. Okay. Ni higher high, higher high, higher high. Alright. Kalau kata downtrend pula, di sini. So kita tengok lower high, lower high, lower high. Okay. Lower low, lower low, lower low. Itu yang menyebabkan dia nampak trend tu. Kenapa? Okay. Kalau kita tengok sideways pula, simple dia. Sini lah. Biasanya dia dalam range dia lah yang tersendiri. Ini sideways. Dia price tak boleh nak pergi mana. Dia touch atas, dia touch bawah. Dia touch atas, dia touch bawah. Biasanya kita akan tunggu dia break boleh lah. Sama ada dia break ke atas ataupun dia break ke bawah. Untuk trend tu continue. Kalau tak, dia berada dalam sideways. So, tak banyak lah yang kita boleh buat. Okay. Tapi ada orang suka sideways. So, terpulang. Ada teknik yang boleh buat duit juga masa sideways ni. So, no problem. Okay. Ni tadi macam saya cakap tadi, trend naik, higher high, high low, higher high, high low, lower low, lower low, lower high, lower high. Okay, ni kalau yang sideways tadi, semua je. Okay, dia more to flat sideways ni. Trend dia ada 3 je. Okay, biasa ada major, medium ataupun short term trend. Kena ingat trend is your friend except at the end when it spends. Kalau kata anda adalah peminat tegar menggunakan indikator, pastikan anda jangan lawan trend yang pertama. Okay, sebab indikator kalau anda pakai RSI ke MACD ke, even though kalau kita overbought, oversold, boleh lah kalau overbought, you tahu sepatutnya jatuh. Tapi kalau trend menaik, janganlah kita sell. Okay, cari kalau oversold. Kalau trend tu tengah menaik, kita buy. Kita buy ataupun sell ikut trend. Itu yang terbaik. Sebab masalah lah. Kalau kita lawan trend, sangat masalah. Sebab ini kawan kita ni. Jangan nak buy kawan kita. Ni betul sebab saya pun banyak belajar daripada Cikgu Wafi pasal trend ni semua. So, sebelum ni saya abaikan je trend. Saya suka lawan, tak kira lah buat counter trend. Tapi susah. So, you tend to make more loss kalau you lawan trend. Tapi kalau kata you ikut trend, macam mana pun, insyaAllah, trend tu selagi trend tu tak berubah, you follow dia punya trend, you okay, you survive. Okay? Ni major trend ni tadi, ni contoh dekat weekly. Trend, lower, dia touch, dia break, terkejun. Okay, ni tak 45 degree sangat lah. Tapi agak steep jugalah dia punya decline. Okay. Ini touch, dia gerak. Ni more to 45 degree. Dia main range dekat sini. Sebenarnya bila dia touch balik line dekat atas ni, inilah yang peluang kita masuk sell. Okay. Tapi confirmation dia kalau dia dah break lower ni balik tadi untuk sell. Okay. So kalau kita masuk kat sini pun prediksi kita kecil. Kita stop loss kat atas tu je. Okay. Kalau untuk buy pula, biasa kita buy kat sini ya. Kita buy ikut trend. Sebab ini dia dah break. Kita dah tahu trend nak berubah. Tapi pastikan confirmation dia break dia punya low lah. Okay, dekat sini kalau kita buy, ikut trend lagi. Seolah kita bawah tu. Tapi tengoklah. Dia pergi dia. Okay. So, ini medium trend more to daily. So, sama juga. Kalau tengok touch. Ni more to resistance ni trend line juga. Okay. So, dia buy. So, sama ya, seolah dia kecil kat bawah tu. Okay, so kalau dia break, kita tahulah
dia dah bertukar. Okay, ini trend dalam trend. Okay, kat sini pun ada, kat sini pun ada. Ni trend besar dia. Okay, dia break masuk sini. Lepas ni kalau risk kecil, ni confirm. Dia dah break. So dia terus terjun. Okay, nampak boleh faham kan? It's nice simple. Kita sambung-sambung dia punya connection. Okay, sambung. Okay, right. Ini agak steep dia punya line. Okay, ni motor short term. Sini ni 60 minit ni. Okay, sama juga. Dia break. Dia boleh break. Okay, nampak? Ni ada support resistance, ada range ni. Sideway, dia dah main dalam trend ni balik. Dia ada break. Over ni. Okay, kat sini pun. Boleh stop loss kat sini. Boleh, tak masalah. Okay, dia buy dekat trend ni. Buy. Sama juga. Sama je, stop loss. Inilah kita kata risk management. Stop loss kita kecil. Jangan kita masuk dekat tinggi ni baru kita nak buy. Okay, kat mana kita punya stop loss? Bawah ni. Oh, jauh. Jangan. So, kita punya risk lagi tinggi daripada kita punya reward. Reward kita dah tak tahu kat mana ni. So, kalau kata kita masuk dekat bawah, ada sebab reason, contoh trend line. So, kita stop loss sikit je. Kita kena lah. Tu nasib lah. Kan? Tapi, still, kita manage kita punya risk. Okay. Ni auto wedge. Dia jatuh pecah. Sama juga break. Okay, trend line sebagai support and resistance. Sama juga ni dia jadi act support. Ni jadi resistance, support. Sama. Konsep yang sama kalau kita tengok. Ini support and resistance. Support break. Lepas tu dia jadi resistance SBR lah. Okay. Dia berkaitan antara satu sama lain. Kalau kita tengok. So, technical analysis ni more to seni. Art. Vision and art. Okay, basic tu kita masuk candlestick. Ni tadi saya beritahu asas-asas Japanese candlestick sebab dia bermula daripada Japanese lah, orang Jepun yang buat masa dia orang trade beras dulu, cara dia orang trading, dia lukis-lukis benda ni, so jadilah candlestick. So ada juga nama-nama dah jadi tukar kepada western name lah. Contoh macam Harami dah jadi macam Inside Bar semua dan sebagainya. Tapi tak apa, benda tu semua sama je. Okay. Candlestick, reversal candle pattern bullish reversal dengan bearish reversal, hammer ataupun pin bar. Okay, ataupun pin bar, bullish engulfing ataupun outside bar, bullish Harami ataupun inside bar, piercing line, morning star, shooting star, bearish engulfing, bearish Harami, dark cloud cover ataupun evening star. Ada dua lagi yang special, double bottom bar dengan double top bar. Yang tu nanti Cikgu Wafi yang akan terangkan. Itu skandal yang sangat-sangat rare, sangat-sangat jarang kita dengar, jumpa orang gunakan. Tapi yang tu Cikgu Wafi ajar. Yang ni yang basic biasa kita guna, tapi perlu kita tahu sebab candle-candle ni lah yang membantu kita dekat level-level kritikal macam Fibonacci level, support and resistance, moving average. So kalau kita jumpa candle-candle ni, signs of reversal for the price ataupun trend tu akan berlaku. So kita kena take note. So kita kena hafal. Supaya bila kita tengok chart cakap nampak candle ni candle ni. Tapi candle-candle ni pun ada confirmation dia lah. Alright. So hammer terdiri daripada satu candle je. Okay. Body dia kecil, senang nak kena pasti. Biasanya body dia 2 kali daripada saiz ekor dia. Ekor dia 2 kali daripada saiz body dia. Okay, daripada dia punya body. Tak kira warna hitam atau warna putih. Okay. Dia dekat mana? Biasanya dekat trend yang bawah. Masa dalam keadaan menurun. Okay, kalau kita tengok price turun. So jumpa keluar macam ni hammer. Okay, keluar hammer, lepas tu jangan dulu masuk. Okay, biasanya tunggulah confirmation. Satu lagi candle, confirmation, bullish, okay lah masuk lah. Okay, so kat sini kan, seolah kat sini kan, kecil. So kita cari risk tu yang kecil lah. Probability kita, yang macam ni je. Trading. Okay, dia menunjukkan, okay, bullish dah masuk lah. Kalau kata dah keluar, hammer.
Dia dah reject kat this level. Especially kalau level ni memang level support ataupun level Fibonacci punya level, dia moving average punya level ke, support punya level ke, lagi bagus, lagi kita suka. So confluence yang kita ada tu kita guna pakai kan, kita campur sekali, cakap ada candle pula reverse kat situ, menunjukkan signs of weakness, downtrend tu dah habis, price nak naik. Okay, boleh faham kan? Simple je. So tak ada masalah warna putih ke warna hitam ke candle ni, tak ada masalah. Tapi confirmation diperlukan adalah satu candle bullish ni tadi untuk confirm. Sebab jangan tak confirm kita terus main bedal masuk kan, tak boleh juga. Tapi still lah, risk dia kecil lah. Okay, alright. Shooting star ni macam hammer tadi, macam pin bar tadi juga, cuma dia terbalik, dia berada di atas. Okay, ni biasanya kalau kita jumpa dekat area resistance ataupun area ni line moving average ke, ni line Fibonacci retracement, tapi dalam keadaan downtrend lah dia retrace dia belah atas dia pula, jumpa candle ni, so kita tahu dia dah reject this level. Okay, seller masuk, seller reject dekat area ni, seller dah tunggu. Okay, sama juga dia punya ni, body dia ni biasanya 2 kali lah. Ekor dia 2 kali daripada body lah. Okay, lagi cantik lah. Okay, lagi panjang dia punya ekor, lagi bagus lah. So momentum ni kuat kat situ. Mana tak kisah. Lepas tu dia jatuh, biasalah confirmation dia nak boleh perlukan satu lagi candle yang bearish dia perlukan. Okay, baru nampak. Okay, next kita pergi bullish engulfing. Bullish engulfing ataupun kita panggil ni sebagai outside bar. Sebab apa dia outside bar? Sebab yang ni candle besar ni meliputi candle sebelum ni. Okay, nampak dia meliputi candle sebelum ni. So menunjukkan a sign of weakness, seller dah mula melemah, buyer dah mula masuk. Okay, so dia keluar besar punya candle tu, panggil outside bar atau bullish engulfing. So buyer dah mula nak masuk beramai-ramai, reject pula, nak kat sini ada support ke, ada Fibonacci level ke, ada moving average ke, line ni kan. Okay, so lagi bagus lah, kita tahu lah dah kuat untuk price reverse up. Okay, simple je. Kalau kita nampak ni momentum memang kuat lah, besar, right? Bearish engulfing pula dia terbalik daripada bullish engulfing tadi. Dia boleh juga jadi outside bar bearish. Okay, dia meliputi, so dia turun terus, seller dah mula masuk, downtrend dah kena telan, uptrend dah kena telan dengan seller yang besar ni. So ni signal lah, kalau dah keluar satu candle sebiji macam ni, so jaga-jagalah nak dekat area resistance kan. Alright, tanda sell dah masuk, so kebaran clear yang tinggi, pembelian dah berakhir dan price nak reverse ke bawah. Okay, wujud satu peluang sell position yang sangat bagus lah. So kita carilah stop loss dia kurang kat atas tu je. Jangan tak ada stop loss kan, sebab even though benda-benda jadi is a probability punya things, probability punya game. So apa pun boleh berlaku. Kalau kata ini masih lagi uptrend trend kata tak batal, kita nampak candle saja, so dia baru signal yang pertama. So selagi trend tu tak batal, dia boleh pergi lagi. So jaga-jaga, sebab ini kadang-kadang ada orang yang nak take profit dari segi profit besar-besaran, dia take profit dari segi unit besar, tapi ada orang yang tunggu kat bawah nak buy balik sebab trend masih uptrend. Okay, jagalah. Kalau kata you dah nampak ni, tunggu confirmation trend tu dah batal, uptrend dah batal untuk go for sell, then baru you masuk pun boleh juga. Tapi yalah, based on probability kan. Kalau you rasa macam memang dah penat betul, stop loss you letak atas ni, kawal risk you jaga, okay, tak ada masalah. Jangan tak letak stop loss, sebab kita based on probability kan. Okay, okay, harami ni bahasa Jepun, bahasa Melayu lebih kurang perempuan mengandung. Sebab nampak macam ni perempuan, ni anak dia lah yang tengah dikandungkan.
So dalam bahasa western punya term, dia dipanggil inside bar. Okay, color tak kisah, warna apa pun, yang ni lagi kecil lagi bagus. Tak kira dia kat atas ke, kat bawah ke, kat tengah ke, tak kisah. Okay, so sifat harami ni tadi yang tentukan bullish or bearish. Dia bentuk daripada dua candle. Yang pertama mempunyai badan yang lebih besar daripada yang kedua, body yang kedua. Okay, yang which is body yang pertama, yang kedua tadi betul-betul diliputi oleh body yang pertama tadi lah, yang kat sebelah dia tu lah. So kombinasi dia terdapat ada 4, putih-putih, putih hitam, hitam putih, hitam hitam. Tak ada masalah. So sifat dia lalu kita nak tahu, dia tengok trend. So kalau trend tengah menaik, jumpa harami kat atas, barangkali nak turun sangat tinggi. Tapi tak semestinya dia boleh continuous. So kita boleh tengok dia punya harami tu dia break dekat mana. Dia break kat atas ke, kat bawah ke. Okay, ada cara dia. Tapi kebarangkalian, kita cakap in term of kebarangkalian, probability. Kebiasaannya macam tu lah. Kalau kata trend kat bawah, kita jumpa harami, okay, besar pula. And then biasanya dia nak break ke atas lah. Nak break ke bawah lagi, kalau kata still possible, tapi kebarangkalian tinggi dia akan break ke atas. Okay, trend continuation tu pun boleh berlaku dalam harami tadi, dalam inside bar tadi. Okay, next kita pergi, ni tadi salah satu contoh bullish harami. Dia turun dulu untuk nak pantul ke atas, dia naik dulu untuk nak pantul ke bawah. Tapi still kita jaga ni lah, tengok dia break kat mana. Okay, ni kira macam stop loss yang kecil ni sebenarnya. You jagalah, tengok kat mana. Paling best sebenarnya kalau kata you boleh ikut trend, lagi bagus. Kalau kata nak ini berlaku pada retracement punya level. Okay, price naik, tiba-tiba ada bullish harami kat sini. Bullish bukan bearish, bukan yang ni. So probability dia nak retrace, dia after retrace tu dia nak naik balik macam tu je. Okay, kalau kata menurun, walaupun trend menurun, jumpa pula dekat sini bearish harami macam ni. So kita biasanya ready je lah. Okay, dia break, kita sell lah. Seolah kita atas tu ke, atas ni ke. Okay, tengok macam mana. Yang penting seolah kecil. Seolah kan ada. Alright, ini piercing line. Piercing line ni dengan dark cloud cover saya agak suka. Tapi Wafi macam tak pakai sangat. Tapi saya still, tak tahulah, saya suka lah. Boleh nak tengok, nak tengok. Sebab, bila dia turun, okay, bila dia turun, seller, dia terdiri daripada dua candle yang dia hitam, lepas tu candle kedua tu mesti warna putih. Okay, bila dia turun, next candle ni dia open lower tapi dia dapat close higher, lebih daripada 50% daripada candle sebelum ni. Dia kuat, dia dah block dah line ni. So nampak yang buyer sudah mula masuk untuk mengalahkan seller kat sini tadi. Seller dah, maknanya dah lebih lemah lah. Macam tu lah, dia dah tutup, dia dah dapat tutup lebih daripada separuh candle ni. So biasanya confirmation diperlukan untuk satu lagi candle lah. Okay, tapi nampaklah sign of reversal tu berlaku. Okay, dia punya lawan dia, okay, dark cloud cover atau panggil DCC. Sama juga, tapi dia dalam keadaan menaik. Lepas tu ada candle hitam ataupun merah, buka dekat atas, close bawah. Dia block more than 50% daripada previous candle. Okay, biasanya ni diperlukan untuk confirmation lah. Okay, untuk confirmation, price terus jatuh. Agaknya taklah soal sini kan, kalau sell pun tak adalah besar sangat kita punya risk. Okay, pembalikan harga berlaku. Okay, seterusnya Morningstar ataupun sunrise lah kan, pagi apa nama, matahari naik, tu bagus lah, maknanya bullish lah tu, nak naik kan. Okay, kita nak ingat lah kan, senang cakap kan. Okay, dia terdiri daripada 3 candle.
candle pertama dengan candle kedua ni bagak-bagak sikit lah, sadar-sadar sikit. Tetapi candle yang kedua ni, yang tengah-tengah ni, dia berada dalam jajaran yang kecil. Dia trade, dia punya volume pun dah kurang. Okay, seller dah mula terabsorb dengan candle ni. Dah habis. So, buying power akan masuk next candle dia. So, dia nampak macam 3 candle. Okay. Ada ni, ada ni, ada ni. So, probability untuk naik sangat tinggi. Okay. Fear dah habis lah. Mula takut ni sebab takut ni. Ni orang jual. So, dekat sini dia dah absorb. Dah habis seller dia. Yang takut tadi tu. So, kat sini volume dah dry. Dia peluang lah. So, bila yang ni masuk, volume power dah take place. Dia rampas balik. Especially kalau dia dapat close above than 50% daripada body first candle ni, lagi bagus lah. Lagi kuat lah menunjukkan Morningstar telah berlaku to take over. Then buying power dah take place. Okay. Yang ketiga. Kuat. Dia nak naik. Istilah sama juga. Kalau kata you dah masuk dekat level ni semua, stop loss bawah-bawah ni lah. Candle lah, kita tengok candle. Janganlah you pergi tengok. Kalau ni daily candle, janganlah pergi pula bantai stop loss bawah ni. Tengoklah pula dalam time frame yang kecil kan. Macam tu lah. Kalau tidak, kalau besar lah, kalau kita punya margin modal besar, tak ada masalah lah kan. Orang kata macam kita nak more tu long term style macam tu kan, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni tengok dalam time frame yang kecil pula lah. Tapi kita tahu time frame yang besar, ia dah berlaku satu reversal yang kuat. Okay. Okay, evening star atau matahari terbenam jatuh lah. Okay. So dah nak habis. Sama juga dengan konsep Morningstar tu tadi. Harga mula-mula kuat naik. Okay. Lepas tu ni dalam jajaran yang kecil, bullish over excitement ni dah nak habis. Gerik tamak ni pun semua dekat sini, orang dah beli yang gap ni dah terperangkap. Volume dah kurang. So esok yang dah masuk yang kat bawah-bawah lagi tu dah start jual. So seller dah take place. Ada pula yang masuk sell dekat sini, jatuh. So probability untuk price go lower. Right. Dia ada jurang gap sikit lah yang untuk yang kedua ni. Tapi tak semestinya. Okay. Perusahaan dia biasalah kalau kita candle yang ketiga ni dah tutup more than 50% daripada candle putih ni. Okay, kita tahu. Alright, tu saja candle. Ada dua lagi candle. Ataupun kalau Cikgu Wafi akan terangkan balik besar candle more detail cara nak trading dia. Dia ada dia punya candle yang satu yang special sikit yang memang jarang kita jumpa. Double top bar dengan double bottom bar. Okay, ingat yang tu penting juga untuk tengok ada sign reversal selain daripada yang ni. Okay, apa tu moving average macam saya ada terangkan tadi sikit. Purata harga, contoh harga tutup ini 11, lepas tu esok 12, 13, 14 dan sebagainya. Contoh kita nak ambil 5 moving, kita nak applykan 5 hari moving average. Kita ambil 5 hari, 11, 12, 13, 14, 15, campurkan, bagi 5, so kita dapat 1 point 13. Kita yang hari kedua punya moving average pula kita ambil daripada 12 sampai 16, dapat 1 point 14. So titik-titik 13, 14, 15 ni disambungkan jadilah line moving average tu. Macam tu je. Kalau 20-20 lah dia ambil 20 hari. Kalau kata 100 dia ambil 100 hari. Macam tu je. Dia purata harga. Okay. Sama juga kelebihan dia bila market trending, kekurangan dia bila market sideways. Okay, bila masa kita tengok market tu trending, sedap lah. Dia masuk sini dapat banyak lah. Tapi kalau kata kita tengok market sideways, kadang dia kena sebab dia ada weak source sikit. Contoh sekejap. Tu okay, contoh ni macam yang crude oil ni So saya masukkan satu moving average. Ni next view. Okay, untuk saya masukkan 20 lah, 20. Okay. Alright. 20 moving average.
Kalau kita tengok, ini kalau tak nak pakai crossover saja pun. Contoh dekat crude oil tadi. Okay. Itu macam dulu tengah dia break. Trend. Nampak trend yang sangat bagus. Dia tak break pun trend ni. Dia tak break pun moving average ni. Down trend all the way sampai sini baru dia break. Okay. Kalau kat sini dalam crude oil, daripada $100 kepada $47 ni. Sekejap tak kira. Tak kira. Dalam 530 mana 500? 5,300 punya ticks. You dapat. Kalau you boleh hold lah. Kalau boleh hold lah. Kalau kata tak ni kan. So kalau kata you darab dengan 1 tick dia $10. 5,300 tick. You boleh untung 53,000 USD untuk satu kontrak. Okay. So kalau trend memang sedap menggunakan moving average, tapi kalau dia punya ni macam mana kan. Kalau dia macam sideways sikit, dia akan atas bawah sikit lah. Tapi still you can save, ada strategi dan sebagainya lah. Ada juga you boleh buat kombinasi moving average ni tadi, tambah lagi dengan crossover 50 ke dan sebagainya lah. Kita ulang. Okay. So saya cakap tadi, kena pasti trend, act as a support ataupun resistance. Cara guna beli ke atas line moving average, jual di bawah line moving average. Okay. Itu saja kalau tengok gambar ajar ni, ada banyak-banyak teknik yang kita pakai, kadang-kadang tak dapat apa, tapi kalau kita fokus kepada satu atau dua teknik, kita dah faham apakah kebaikan dan keburukan salah satu teknik itu, kita tahu kelemahan dan kelebihan dia. Tengok, dia dapat banyak ikan. Okay. Itu sikit kongsian daripada saya untuk hari ni. Esok kita sambung kepada webinar yang kedua. Kita cover JTrader dengan more to market terminology. Okay, kalau siapa yang belum ada account, kalau dah ada tak apa, saya tak kisah. So kalau kita belum ada, nak apply, saya RHB Investment Bank, boleh call, WhatsApp, message. Dua license representatives, Chess and Community, PTs pun saya buat. Okay, boleh Telegram saya, boleh tengok Financial Portal, FB dan sebagainya. Okay, itu saja untuk hari ini. So kalau kata ada apa-apa soalan yang berkaitan untuk hari ini punya webinar, boleh type dekat chat atau chat webinar ini ataupun dekat Telegram. So tak ada masalah, kita akan jawab perlahan-lahan, boleh kumpulkan soalan. Saya harap semua faham untuk malam ni rasanya simple, sebab sebelum ni pun ada webinar, dah boleh tengok recording. Ini adalah asas, so harap anda boleh faham, sebab esok kita akan buat satu lagi asas dan ada lagi satu webinar ke dua webinar lagi untuk minggu depan, yang tu Cikgu Wafi cover dia punya cara trading, teknik dan sebagainya, sebelum you go for class lah. Nanti ada yang KL punya, ada yang Johor punya kan. Okay, so faham tak ni? Boleh tak? Basic ni, asas ni. Ada soalan ke apa-apa ke? Boleh tanya. Oh, tak ada soalan. Macam semua faham, hebat ni. Bagus. Okey, yang untuk moving average tu tak, itu contoh je. Okey, tak semesti kita nak apply 200 moving average dekat 60 punya minit, 60 minit punya chart. Okey, moving average punya line ataupun cara berapa days punya moving average, Cikgu Wafi kongsikan nanti dalam kelas. No problem. Yang tu dia tahulah apa, kenapa kita kena pakai moving average, berapa yang dia akan kongsikan tu lah. Yang saya tunjuk 200 tadi tu contoh biasa saja.
Macam mana nak set stop loss? Adakah pada waktu kita set buying price, soybean dan soybean oil sama ke kaitan dengan CPO? Okey, yang pertama sekali my PC saya jawab. Macam mana nak set stop loss? Adakah pada waktu kita set buying price? Boleh. Kalau kata you pakai buy limit, you boleh set terus stop loss ke bawah. Kalau kata anda nak masuk order dengan menggunakan buy stop, better jangan set stop loss dulu, sebab kalau anda set stop loss, anda boleh trigger sell dulu, then buy anda pula akan jadi stop loss. Yang itu saya kongsikan esok dalam JTrader, saya kongsikan order type dia lah sekali lah. Okay, harap boleh kalau boleh bersama kita lagi untuk sesi esok, you akan more to clear lah on that. Soybean dan soybean oil sama ke kaitan dengan CPO? Soybean oil, yes, adalah sama dengan kaitan dengan CPO, barang mengganti. Soybean bukan. Dia ada bean, soybean, meal, soybean dengan soybean meal. Yang tu dia tak sama sangat dengan CPO, sebab yang CPO ni oil je. Soybean oil, sebab oil ni yang dia buat cooking oil, yang masak. Dari kejatuhan RM sekarang ini, ada nampak efek tak di FCPO? Ya, boleh cakap one of the reason juga CPO naik sebab ringgit kita melemah. Kalau tengok pada hari Jumaat, saya tak ingat beberapa minggu yang lalu, ada kes kita punya ringgit shoot lower to jatuh kepada paras 4.70 sen. Sekejap lah dia punya spike tu, tapi ada cakap dalam 4.50 sen je. Tapi pada masa tu yang berlakunya begini tengok chart ni Okay, sekejap. Okay, kalau anda nampak ni, punca dia naik tu balik ni. Ini naik berapa ratus berapa ratus point ni. Ni candle yang ni. Okay. Yang ini disebabkan salah satu tu lah tadi, faktor yang keenam tadi tu, currency tu. Okay. Salah satu faktor lah, mungkin ada few faktor juga menyebabkan jadi macam tu. Berapa monthly trade volume FCPO? Okey, kalau daily average trades volume dalam 20 ke 30, 20 ke 25 ribu lah average sekarang per lot. So kita ambil, kalau kata maksimum 20, kita ambil 20 lah average sebab sometimes kadang-kadang less than 20,000 juga. So darab dengan lebih kurang 20 hari trading days, kalau monthly lebih kurang dalam 400,000 lot, 400,000 kontrak lah, lebih kurang lah. Okay. Apa yang mempengaruhi perbezaan harga antara kontrak? Masa lah, time. Sebab bulan dia berbeza. Okay. Sebab ada bulan yang kehadapan, the expectation untuk price tu lebih tinggi. So that's why price tu lagi tinggi. Tapi kalau kata expectation price dalam keadaan downtrend, then price tu could be lower lah. Sebab itu masa dia, contoh yang kita trade sekarang Februari, tapi let's say March dengan April lagi tinggi harga dia. So expectation bulan March dengan April tu tadi, harga pada bulan tu adalah lebih tinggi lah, lebih bullish lah, sebab maknanya trend tu dia expectation dia naik lah, lagi naik lah. Okay. Berapa kontrak yang boleh trade safely? Cik Zara ni macam mana cakap? Actually depend dengan kita punya risk management, dengan kita punya margin lah, berapa. Okay, bagi saya 10,000 safe to trade one or two lots lah. Kalau paling banyak pun you masuk untuk 3 kontrak lah. For day trade kan sebenarnya boleh dapat sampai 3 kontrak kalau dengan RM10,000.
Cuma you kena jaga risk you lah. Berapa cut loss you, berapa persen level of cut loss, berapa risk persen yang you sanggup nak ambil. Okay. Kalau risk you betul-betul kecil, contoh you tetapkan 3% daripada 10,000 tu tadi, lebih kurang lah. Ni Cik Wafi akan ajar, ni pun saya belajar dengan banyak dengan dia. Contoh 3%, 300 daripada 10,000 tadi. Okay, 300 ni kalau bagi dengan 25, 1 point nilai 25 ni tadi, so you dapat 12 point. Oh, semua kontrak fulfill. Kontrak yang boleh fulfill, apa maksud dia fulfill Maksudnya semaksimum yang boleh you boleh pegang. Kalau semaksimum yang you boleh pegang tanpa perlukan terjual ataupun terbeli, kita tak tahu. Yang tu more to apa dia panggil open interest. Maksud you open interest apa? Okay, kita tak tahu siapa yang jual, siapa yang beli, sebab dia tu waste market. Okay, kalau anda nampak orang yang sell tu mungkin boleh adalah dia punya stop loss. Okay, mungkin sell tu genuine yang baru nak masuk position. Sama juga dengan buy. Kalau kata buy, sebab tu waste market ni adalah orang yang mungkin baru nak masuk, nak entry Q4, nak masuk position. Tapi buy pada masa yang sama juga, it could be a stop loss for another person yang ada sell. So kita tak tahu. Bila trading volume high during a day? Mostly kalau pagi tu dalam pukul 10, pukul 11 tu 11.30 lah, dah nak dekat tengah hari tu dah slow down balik. Then masa yang selalunya after equities market close pukul 5 petang, then rancakan tu akan mula lah. Biasanya daripada 4.30 petang tu sampai pukul 6 tu dia rancak lah. Okay, itu yang selalunya banyak volume lah, banyak orang masuk lah juga. Okay, mungkin juga banyak orang nak keluar, sebab end of the day tu consider still volume. Sebab orang yang day trade, dia akan keluar position pada petang tu. Okay, okay, lain ada apa-apa lagi soalan ke apa ke? Kalau tak ada, kita jumpa lagi esok. Kita sambung. Bursa session ada trailing stop. Okay, Cik Zalan ni, Bursa session ni actually platform je. Platform untuk kita tengok chart je. So, dia bukannya untuk execution punya part. So, kita tak boleh trading dengan menggunakan Bursa session. Kalau untuk trading, another platform lah. Sama ada you pakai, bukan brokerage. Sama ada you pakai TC Pro ke, you pakai JTrader ke kan. Kalau JTrader actually semua auto global, you boleh trade semua. Cuma semua yang you nak buat macam trailing stop ke apa semua ke, ini dalam sistem execution punya part lah. Bila you dah masuk order, you letak stop loss. Bila you letak stop loss, you boleh adjust stop loss you kepada profit punya position lah. Kalau you kena stop loss pun maknanya you still dalam profit. Itu trailing stop lah, boleh buat. JTrader tak ada charting. Charting untuk CPO kita tengok dekat TradeSmart. Ataupun kalau TC Pro, you tengok charting TC Pro lah. Atau kalau untuk foreign futures, macam contoh oil, soya ataupun copper, you boleh tengok. Biasanya klien-klien akan tengok investing.com, free charting service yang real time, ataupun you tengok subscribe demo punya FX broker macam Instaforex, so you boleh gunakan untuk sebagai tengok charting, tengok chart. Bursa station ni ada data feed je ke? Data feed, dia charting lah Cik Zalan ni. Dia chatting. Nanti Cik Wafi sharekan, nanti sharekan yang macam mana kau cara-cara nak register Bursa Station tu. Sebab Bursa Station you boleh try untuk dapatkan 2 weeks trial. 2 weeks trial
untuk you try lah and testing. Okay. Di Bursa Station ni memang chatting. Kalau data feed ni biasanya macam CQG, yang tu semua tu, yang tu untuk boleh masuk data feed je. Tapi dia orang punya platform pun dah jadi lain, macam pakai QTrader dan sebagainya. So yang biasanya boleh try lah, tengok trial Bursa Station tu for 2 weeks, you boleh tengok. Saya sarankan subscribe masa dah nak kelas nanti lah. So maknanya 2 weeks trial you masih dalam within trial. JTrader tak ada chart. Chart kita tengok dekat Bursa Station. Bursa Station pula. Bursa Trade Smart Platform. Contohnya macam ni. Inilah chart kita. Okay. Ni Smart Chart. Okay. Kalau kata nak drawing apa-apa ke, macam ni lah. Okay. So kalau nak buang volume ke, ini Trade Smart punya chart. Okay, contoh buang volume. Okay, contoh 60 minit. Okay. Ni chart. Ini free from RSB, yes, Trade Smart free. Ini boleh pakai. Tak kena subscribe, tak kena bayar. Dekat Bursa Station, saya tak sure Bursa Station, sebab Bursa Station saya tak pakai. Yang ni nanti boleh tanya siapa yang biasa pakai Bursa Station nanti. Cikgu Ida Ham dengan Cikgu IM ada. Dia orang biasa pakai Bursa Station. Tapi saya rasa memang boleh nak set alarm, tak ada masalah, sebab nak set alarm alert tu. Sebab platform dia canggih lah, saya cakap. Chart Trade Smart tak ada untuk foreign futures. So saya cakap tadi, Trade Smart biasanya kita tengok dekat sini lah. Trade Smart pula, foreign futures biasanya kita tengok dekat sini lah. Okay. Dekat investing.com. Contoh ni untuk chart crude oil. Kita tekan technical. Okay. Okay, kita besarkan. Okay. Contoh ni daily. Okay. So you nak lukis, you nak pakai apa Fibonacci retracement ke, triangle ke, every indicator semua ada. Okay. Nampak? Sama juga kalau soya pun boleh tengok dekat sini. Okay. Boleh besarkan, boleh kecilkan real time. Kenapa pakai Bursa Station yang mahal? Kena bandingkan. Okey, mungkin dari segi charting dia, ada orang rasa too basic for Bursa Trade Smart ni, RSB ni. Dia nak rasa pakai yang charting more advanced dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya enough je, just untuk permulaan you nak pakai yang free dulu, Trade Smart dulu, tak ada masalah. Kalau kata anda still nak rasa trial, macam saya cakap lah, anda boleh feel ni untuk trial Bursa Station tu. Boleh nampak lah beza dia. Ada orang suka Bursa Station, tapi you have to subscribe lah. Itu je. Investing.com free. Encik waiting for name. Investing.com free, tak perlu bayar, free je. Real time. Bet tu yang best cuma dia tak ada CPO lah. Dia foreign feature semua dia ada, tapi CPO dia tak ada. Okay. Live price, yes, betul lah Cik Azizul. Dia live. Dia streaming live. Trading View pun free, yes, betul Cik Zainal ni. Trading View more to sama punya chart lah macam investing.com, lebih kurang. Tak beza jauh. Cik Zainal ni dah pengalaman ni. Banyak dia tahu. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Kalau ada, mungkin boleh sambung soalan dalam grup Telegram kita. Okay, yang esok kita cover JTrader, order type,
dengan a few terminology lah. Okay. Bagi saya mungkin anda rasa benda tu simple, tapi order type penting kalau boleh dengar, sebab order type ni penting untuk kita buat order. Jangan tersilap menggunakan type of order, kalau tak boleh menyebabkan loss. Macam mana nak confirm price? Maksudnya macam mana tu? Tak faham. Confirm price apa tu? JTrader ni untuk foreign futures je kan? Tak. JTrader global boleh digunakan untuk trade FCPO dan foreign futures. Dua-dua boleh. Satu platform trade all. Margin yang digunakan pun boleh kongsi. Okay, ada apa-apa soalan lagi Kalau e-signal pun boleh trade FCPO dan crude oil. Yes, boleh. Tapi e-signal sangat mahal. Yang tu boleh tanya Cikgu Wafi. Berapa dia subscribe sebulan? Ninja pun boleh rasanya. Cuma masalah bila you trade dengan foreign broker ni, dari segi kalau kata fund sikit-sikit tak masalah. Bila you trade fund yang makin besar, ada masalah lah dari segi nak bawa masuk duit tu je. Sebab saya kenal ramai, saya tahu. Jadi dia ni untuk RHB account holder saja ke? Tak faham maksudnya tu. Kalau you dah buka account, you dapat je trader dengan RHB, yes lah. Macam tu lah. Okey, kalau ada apa-apa lagi soalan, mungkin boleh sambung dekat Telegram chat kita. Saya nak exit meeting. So yang pada mana tadi Batman nak tengok bola, boleh pergi tengok bola. Yang mana apa-apa lagi kalau nak tanya pun, boleh kumpul dulu soalan untuk kita sambung lagi dalam pada next webinar esok pun boleh juga. Sebab esok pun saya akan cuba cepatkan sikit dia punya ni. Yang mana penting dia saya sentuh. Okay, terima kasih semua yang mana hadir untuk pada malam ni. Yang mana terkurang, yang mana tersalah, silap saya, ada kurang penjelasan ke apa ke, bagi tahu. Saya cuba explain lagi dalam grup, dalam Telegram. Tapi kalau kata apa nama, nak tanya dekat dalam esok punya webinar pun boleh. So terima kasih kerana hadir. So saya endkan meeting ni